Tun Dr. Mahathir Mohamad mengatakan beliau tidak menolak kemungkinan kembali menjadi Perdana Menteri. Adakah Malaysia bersedia untuk kepemimpinan beliau sekali lagi? Dilahirkan pada 10 Julai 1925 di Kedah, Mahathir memulakan perjalanan politiknya pada usia muda dan segera dikenali kerana pendiriannya yang tegas. Pada 1981, beliau menjadi Perdana Menteri keempat, memperkenalkan Wawasan 2020 dan membentuk Malaysia menjadi negara maju dengan dasar yang berani. Setelah berundur pada 2003, Mahathir kembali pada 2018 mengetuai Pakatan Harapan Meneruskan BN, namun undur diri semula pada 2020. Walaupun hampir 100 tahun, Mahathir masih berfikir tentang masa depan Malaysia dan beliau tidak menolak kemungkinan kembali memimpin negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad, pemimpin bersejarah, pengubah ekonomi dan masih berjuang untuk Malaysia. Berikan komen jika anda ingin melihat Mahathir kembali.